Nikmatilah keindahan airport international baru di Kota Baru. Inilah dia memperkenalkan lapangan terbang Sultan Ismail Petra. Serius cantik dan lebih moden sekarang. Desain dia lebih luas, lebih terang dan nampak premium berbanding sebelum ni. Sekarang kaunter check-in ni nampak lebih luas dan tersusun. Tak rasa sempit macam dulu. Memang selesa untuk penumpang, especially musim cuti dan musim perayaan. Ruang menunggu pun lebih besar dan kemas. Banyak seating area, lighting cantik dan suasana lebih tenang. Memang sesuai untuk keluarga yang nak travel dengan anak-anak. Kedai masih tak banyak, maklumlah masih baru tapi dah ada dah beberapa outlet sementara tunggu flight. Dan untuk pelepasan pula di tingkat atas memang tersusun dan international tau. Perlu anda drop dan pick up tempat sama kan? Mesti je. Kini pick up ketibaan di ruang bawah sini. Overall, saya bagi rating 8.5/10 untuk upgrade kali ini. Lebih moden, lebih selesa dan lebih bersedia untuk sambut lebih ramai pelancong ke Kelantan. Kalau korang dah sampai sini, komen bawah apa pendapat korang tentang airport baru ni. Review untuk pick up anda. Follow iGlobal Travel untuk travel anda. Happy travelling and jumpa lagi.